ramai yang komen Masjid Nurul Iman dekat Bukit Cerakah. Jadi beberapa orang tu komen situ, kita akan pergi ke sana. Jadi korang tunggu apa lagi? Jom, let's go. Sampai di Masjid Nurul Iman yang dorang minta-minta kita hantar dan kita akan hantar. Kejap je kita hantar makanan. Mana tempat makanannya? Situ. Kita dah memberi, kita kena menerima. Yum. Yes. Selalu datang awal, orang tak ada. Jadi kita tak lambat sikit baru ada orang. Kita bawa keluar pizza untuk bagi di jemaah-jemaah masjid yang datang. Agak susah buat keluar pizza tadi ni. Pizza betul. Ni bang, boleh makan bang? Boleh. Kita memang dah memberi, kita menerima tak? Wak, ni. Terima kasih kepada Nusantara Pizza telah mengimpakan pizza kepada jamaah Masjid Nurul Iman Kampung Bukit Cerakah. Semoga murah rezeki bertambah-tambah lagi. Amin. Baru nak. Jadi kita dah pun selesaikan request yang korang minta kita hantar dekat Masjid Nurul Iman. Yang ada korang komen ni kan, Masjid Nurul Iman, kita dah ikut request dia. Dah sampai kita dah hantar pun. Jadi masjid mana lagi yang korang nak kita hantar, korang boleh komen. Masjid yang kita tak pernah datang pun korang boleh komen juga. Jadi korang tunggu apa? Korang like, follow, komen dan share untuk video seterusnya.